Kami orang awal pagi tadi dari Liverpool sebab flight pukul 8.15. Check out, kami check out dari rumah ya, dan dalam pukul 5 pagi tadi lah. Mujur ada Grab. Bukan Grab, Uber. Mujur ada Uber lah awal-awal pagi. So dari John Lennon Airport dekat Liverpool, kami orang terus direct ke Budapest. Nak pergi ngambil taksi free yang disedia oleh booking.com. Untuk kami orang tengah cari ni lah siapa drivernya. Nak bertemu dengan drivernya. Sampai dah. Tu lah taksi yang akan ngambil kami orang. Oh, besar juga lah. Yalah sebab 5 orang kan. Jadinya sediakan taksi yang besar lah. Memang dah sampai dah. So kita nak cari apartmen lagi. Okay, owner dah beri awal-awal lah nyampun arahan macam ni, nak cara nak masuk rumahnya. Nang sikit-sikitnya beri arahan kami orang macam ni cara nak masuk, nak naik atas nun. Tu paling senang cara ngambil kunci macam tu. Kita tak perlu nunggunya datang beri kunci yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, itulah apartmen kami orang. On lampu. Okay, anak-anak, masuk ya anak-anak. Itulah tempat kami orang untuk 3 hari, 3 malam, 4 hari 3 malam yang orang kat situ. Ni ada, cek berapa bilik. Untuk dapur. Okay, itu untuk bilik ni bilik tidur. Terus temu dengan toilet. Okay, next. Ada bilik tidur situ. Situ ada sikit. Okay, situ pun ada sikit. Situ ada gate, 1 gate bathroom. Alhamdulillah, bolehlah bercuci baju. Siap raya dengan washer sekali. So yang tu ada sikit lagi. Alhamdulillah, 3 bilik tidur cukuplah kami orang. Jom kita nangga view dari bilik untuk bilik tidur kami. Okay, kita nangga view kat luar sajuk balkoni kat luar tu. Okay, tu Bandar Budapest lah. Memang sengaja ambil apartmen dalam Bandar Budapest. Apartmen tu kami ambil dari booking.com juga. Cari dekat booking.com. Kami orang dekat situ 3 malam. 4 hari 3 malam insya-Allah. Okay, masuk dalam, panas. Okay, kita cek balkoni dekat bahagian luar dapur pula. Tak lain dek di tengah Nangga Young Sheldon tengah bersantai. Allah. Okay. Oh, tu lagi lah, panjang lalunya pun balkoni. Besar sampai sinun. Ya Allah. Bersambung dengan apartmen orang sebelah ya. Itulah apartmennya, rupa apartmennya. Yang besar benar apartmen tu. Ya bilik Asma dengan Akmal lah. Dengan Alia. Masuk balik. Okay, petang tu keluar nak cari makan, nak beli barang sikit. Tu dalam Bandar Budapest lah kami orang tu. Tu tengah nunggu bas. Okay. Basnya kena tangga dalam app lah, boleh tangga dekat nyemput app.
juga dalam bandarnya. Baguslah, selain daripada basnya, ada train, ada metro. Senanglah nak bergerak. Untuk kami orang nak pergi cari makan dulu tu sebenarnya. Semua dah kelaparan, jam dah pukul 4 lebih petang. Nak Mal? Souvenir. Oh, ada souvenir store. Sihat lah. Ni ya. Lepas satu dah. Yang halal situ. Okey, Istanbul. Ni jual dia. Tok halal juga kata pretzel tu. Berapa? Pretzel tu si pasti sikit tu. Okey, nak nukar duit kat situ. Okey, mata wang Hungary tu yang make apa ya? Foreign tu padanya. So ni macam ni upah duitnya. Tenang kalau. Ya. Kena bahkat tu. Tu upah duitnya. 20,000 tanggal 1,000. Sebesar je guna menilai mata wangnya. Okey. Alright. Okey. Nama restoran tu restoran Indonesia, namanya Beras. Meriah ada situ. Ada Jamie Oliver Diner situ. Who's Jamie? Tapi si apa makan lah sebab si halal. Who's Jamie? Yeah. Mal lah. Quite famous juga ya Mal. Salah seorang chef di dunia tu. Kami chef. No. Orang situ yang dari sini. Tak kau carilah. Tempat tu namanya Hero Square. Hero Square tu dibina untuk memperingati para pahlawan dan pemimpin penting dalam sejarah Hungary. Di tengah-tengah dataran tu kita boleh nampak satu tiang besar yang menjulang tinggi. Di atasnya ada patung Archangel Gabriel, yang adalah malaikat yang dikatakan membawa mahkota suci kepada Raja Isvan atau Saint Stephen, Raja pertama Hungary. Macam ada bunyi function je dalam Ada muzik, ada orang berlagu. Situ lah apa? Oh, museum. Castle tu dah tukar menjadi museum. Magyar Mezzo Gazdaza Dasagi Museum. Beko. Aktiviti yang menarik di kalangan warga-warga
Dance Park ataupun Dance in the Park ialah festival musim panas setiap tahun di Budapest yang berlangsung antara 11 hingga 20 Julai. Ianya dianjurkan oleh National Dance Theatre dan berlangsung di kawasan Melenaris Park, salah satu taman dalam bandar Budapest. Alia dengan aku malas. Seperti hidup melantap je tarian tango siang. Tram dalam bandar. Plan nak naik tren tu lah. Nak pergi dekat ni bangunan parlimen padahnya. Kat bawah ni nanti. Asalnya kami orang ada plan pun nak pergi dekat situ, tapi masa kami orang makan dekat Indonesia restorannya, salah seorang staff kat sian yang ada Hungarian Parliament tu sangat cantik lah katanya, kacak waktu malam. Mana ni best lah ni. Parlimen what is best located, Buda or best? Nama dia Buda Castle. Buda Castle mana sini pergi Parlimen ni di best. Selamat pagi. Tak nanggap apa yang berlaku dekat luar. Sunyi kat kawasan tu. Tapi sebelah view sebelah nunnya busy sikit lah. Orang dah start kerja gitu hari Senin. So pagi tu sebenarnya nak cari breakfast kat situ. Itulah rupa dalam market ya, macam-macam buat dijual orang kat situ. Si tahu apa nak beli situ, jalan-jalan dulu tangga. Bakery banyaklah benda-benda pastry. Sebelah ya ada souvenir. Betul lah rupa chimney cake sidaknya. Memanjang lah. Dorong tu banyak deh ya souvenir ya yang ada tulis nama Budapest. Tu. Macam tu apron. Fisherman Bastion tu terletak di Buda Castle Hill sebelah barat sungai Danube. Nama Fisherman Bastion tu bermaksud benteng nelayan. Menurut legenda situ, dinding kota tu dulu dijaga oleh persatuan nelayan masa zaman pertengahan. Sidak tu lah yang mempertahankan Buda dari serangan musuh. Fisherman Bastion tu dibina antara 1895 hingga 1902. Sempena ulang tahun ke-1000 tahun penubuhan negara Hungary. Nya bukanlah kubu pertahanan yang sebenar, tapi just monumen biasa untuk memperingati sejarah dan keindahan zaman awal Hungary. Banyak bahagian Fisherman Bastion tu musnah masa Perang Dunia Kedua, tetapi nya dibina semula nya dipulihkan oleh anak kepada arkitek asal. Kini tu nya menjadi tarikan pelancong di Budapest dan orang datang situ untuk bergambar, especially waktu matahari terbit ataupun terbenam. Mungkin kami orang si tahu sebenarnya Budapest tu yang dibagi dua sebenarnya. Satu Buda, satu Pest. Sebelah tu Buda, sebelah nun Pest dan dihubungkan oleh jambatan ya.
Ada tenaga jambatan chain chain bridge nya cuma dipisahkan oleh Sungai Danube tu. Kita tahu lah Danube dan Danube saya nyebut. So that's why tempat tu semua sekaligusnya sidaknya panggil Budapest. Monaco sebenarnya adalah dua tempat yang berbeza. Budapest tu. Kawasan Buda tu sebenarnya lebih terkenal dengan kawasan yang bukit dengan pemandangan yang kacak lah, dengan tempat istana, tempat bersejarah dan suasananya pun lebih tenang. Tapi mun sebelah Pest sebelah nun, kawasannya lebih rata, lebih moden, macam tempat pusat banyak pejabat, kedai dekat sebelah nun, pusat hiburan lah sebelah nun juga. Jadi tempat sebelah nun lebih meriah. Ya bezanya antara dua gate tu, Buda dengan Pest. Okey. Makanan tuknya panggil langgus, yang kedak pau yang digoreng. Pau yang dipolah besar-besar dan digoreng. Tapi boleh topak macam-macam lah dekat atasnya. Salah satu makanan tradisional tidaknya. Rasa langgus tu betul-betul rasa cakoi. Cakoi yang dijual kat pasar malam dekat pasar malam Putrajaya. Cuma bezanya polah besar bulat, pasal yang cheese dengan sour cream toppingnya. So balik Malaysia boleh lah. Molah ke Datuk juga. Boleh jual tu. Memang sedap lah rasanya. Cheese dicampur dengan sour cream. Okay, so inilah caranya untuk kita mengguna public transport di Budapest. So kita pergi di Budapest Gompun app, and then kita pun beli tiket di dekat dalam appnya. Ikut jalannya pun instruction. So kita kena validate setiap kali kita masuk dalam kenderaan ya. So macam tu kita mau guna metro, just tekan validate, akan ada beri QR code. Setiap kali kita masuk tram, train, metro, kita scan yang pun QR code, yang pun keluar yang pun animation code. So this is the proof that your ticket has been validated to go in. So punya inspectornya pun langgar, nanya-nanya. So kita punya tunjuk benda tu. Macam yalah. Okay. Kini kita berada di Hungarian Parliament Building. So inilah bangunan di mana menteri-menterinya pun bersidang rasanya lah. So kita ada tour sekarang ni dalam pukul 2 nanti. Tournya 45 minit. So kita sih boleh masuk dalam sebarang lah. Kita kena book tour untuk masuk kat dalam ya. Soalnya ada mula English tour, jangan risau. And then tournya pun 45 minit ni akan membawa kita pergi nge-show tempat kat dalam parlimen ya, kayak kat taman-taman sekitar parlimen. Begitulah. Okay. Peace out. Cuaca panas oi. Begitulah. Orang queue nak masuk parlimen, nak masuk situ kena beli tiket online. Kami orang beli tiket online sebab dia ada waktu-waktunya. So kami orang akan masuk dalam 15 minit lagi. Bangunan parlimen tu direka oleh seorang arkitek Hungari yang bernama Emre Stern. Pembinaannya bermula tahun 1885 dan siap sepenuhnya pada tahun 1904. Bangunan parlimen tu merupakan yang terbesar sekali di Hungari dan salah satu bangunan parlimen yang paling cantik sekali di dunia. Okey, panjangnya bangunan parlimen tu 268 meter. Okey, kubahnya pula 96 meter tinggi. Nombor 96 tu melambangkan tahun 896 iaitu tahun kedatangan suku Magyar ke lembah Carpathian. Itu adalah permulaan sejarah Hungari lah. Okey, biliknya ada 690 bilik. So bahagian dalamnya pula dihias dengan patung tokoh raja dan pemimpin Hungari, ukiran kayu serta lukisan dinding bersejarah. Dekat situlah orang-orang Yahudi disuruh menanggalkan kasut sidak sebelum sidak ditembak di tepi sungai Danube tu. Semasa World War II, kasut-kasut tu menjadi tugu untuk memperingati peristiwa ya. Okay, so
Berita terkini pukul 3.51 21 Julai 2025. Kita berada di situ sini, tapi kita mahu menuju ke Saint Stephenson Basilica, yang pun katedral lah yang kita mau pergi. Begitulah. Kena bayar masuk dalam, kena ada tiket semua. Tapi yang saya dah tua lah, boleh masuk sambil aja. Yes, dalam Dipun. Bayar berapa? Ingat berapa bayar. Tapi okey lah, kira affordable lah. Tiket yang ada. Make sense, dah beli tiket semua. Siap-siap. Boleh masuk kan terus. Penaan Basilika tu mengambil masa 54 tahun. Nya lambat siap sebab berlaku satu tragedi besar pada tahun 1868 di mana kubah utamanya runtuh ketika dalam proses pembinaan. So, nya ngambil masa bertahun-tahun untuk dibaiki dan direka balik. So, Basilika tu dinamakan sebenar nama Saint Stephen, yang pun raja pertama Hungary dan pengasas negara Hungary Kristian. So, di dalam gereja tu juga ada tangan kanan Saint Stephen ya, yang diawet, ya, benda tu dianggap relik suci paling penting di Hungary. Dalam box yang kacak ialah tangan kanan King Stephen disimpan. Tapi kami orang boleh nanggar dari dekat tidak lah, just boleh zoom aja. Itu adalah chimney cake yang dibuat macam dessert cake lah. Soalnya ada banyak filling, ada Oreo inti semua, marshmallow, pistachio. Tapi ni banyak kat Europe, kat UK punya ada. Ni common, especially kat street food, Christmas market ni ada jual. Selamat pagi. Hari tu hari ketiga kami orang dekat Budapest. Last day lah sebenarnya hari tu. Esok hari kami orang dah nak berangkat ke Bratislava. Bratislava ya dekat dalam negara Slovakia. So, today we will be going to Buda Castle ataupun Istana Buddha lah sang cerita. So, Istana Buddha. Istana Buddha. Ya dalam bahasa Melayu, Buddha Castle, Istana Buddha. Okey. Buddha Castle. So, kita ada tour pukul 9 pagi tu, kita ada tour Buddha Castle. Okey. And then kat dalam Buddha Castle dia pun ada macam National Museum lah kat dalam bangunan yang sama. Lepas tu kita pun akhiri dengan Hungary National Gallery kat dalam bandar. Lepas ya je lah. Itu kami orang berada dekat Budapest lah. Kami ceritakan cuaca kat situ. Dalam bulan 7 memang sangat panas. Hari Maret kami orang berjalan memang penat benar dalam bandar. Sebab disebabkan suhunya saya dah panas ni lebih kurang kedak Malaysia 28, 29 kedak ya. Tapi nya pun humid. Ada orang madah kering tapi siknya kering. Nya bukan panas kedak di Saudi. Nya nang benar-benar nya panas ya humid. Nang berpeluh. Nak penat lah berjalan hari Maret memang sangat penat hari Maret. Pagi tu kami orang nak pergi dekat Buddha Castle. Ada tour pukul 9 tu. Tapi sebab kami orang sampai awal, kayu-kayu lah duduk di atas tu lah. Ada taman dekat bawah tu. Nampak tu sungai Danube. Kat Danube hanya lah ya. Kini tu kami orang berada dekat sebelah Buddha lah. Sebelah seberang nun, pes sayang. Ketok lah Buddha Castle. Mek orang belum dapat masuk ke. Nunggu pukul 9. Dengan view dari atas tu. Subhanallah, nang kacak nang view. Cari tempat apa namanya? Meeting point. Okey, situ lah meeting point. Dah start menunggu siap. Okay, kami orang dah sampai Buddha Castle. Soalnya ada beri benda tu macam audio guide lah. Kita akan pergi tour, yang akan beri audio guide dalam bahasa Inggeris. So kita boleh dengar. Yang tu lah, yang beri. Benda tu. Okay. Yang kat telinga lah, saya nampak tapi kat telinga ya. Kita boleh nerima apa namanya? Kita boleh dengar lah. Dan bahasa apa yang kita nak, English ke? Yang tapi macam-macam bahasa lah. Itu semua English. Okey. Buddha Castle tu dibina pada abad ke-13. Sepanjang sejarahnya,
Istana Tok dah banyak kali musnah dan dibina balik disebabkan peperangan semasa Perang Dunia Kedua. Pada penghujung Perang Dunia Kedua, Budapest menjadi medan perang terbesar antara tentera Nazi Jerman dan tentera Soviet. Buda Castle Tok dijadikan markas tentera oleh Nazi sebab lokasinya di atas bukit yang strategik. Selepas perang, Hungary berada di bawah pengaruh Soviet Union dan sistem komunis ditubuhkan. Kerajaan komunis Tok nyasi mahu membina istana Tok seperti asal sebab bagi sida istana adalah lambang dan simbol monarki dan bangsawan dan bukannya tentang rakyat. Kerajaan Soviet mengantikan reka bentuk diraja dengan reka bentuk lebih ringkas dan sosialis. Masa era Soviet, kompleks istana Tok dijadikan muzium awam. Tok adalah sebahagian dari usaha rejim untuk menukar simbol raja dan elit menjadi simbol rakyat dan budaya nasional. Bila Soviet Union jatuh pada tahun 1989, Hungary kembali menjadi negara demokratik. Sejak ya, kerajaan Hungary berusaha memulihkan Buda Castle Tok seperti rupa asal zaman diraja. Dan keindahan istana Tok menjadi lambang kebanggaan negara Hungary sampai kini tu. Untuk view dari atas galeri yang paling tinggi sekali, anda dapat anggap view tu lah. Sewa rumah kat sini 3 kali ganda daripada kat situ. Untuk bahagian bandar Buddha lah dekat situ. Yang macam bandar yang high end sikit dekat situ. Berbanding Pest. Harga rumah mahal, sewa rumah mahal dekat sebelah tu. Untuk waktu tengah hari dekat sebelah Buddha, busy jugalah dekat situ. Lebih-lebih lagi masa sama tu memang ramai pelancong datang dekat situ. Dekat ni tu apa Budapest tu. Area tu memang tourist attraction lah. Sebab atas ya ada Buda Castle, ada galeri kat bahagian atas tu tadi. Yang kami orang naik ya. Ada funicular je untuk naik atas ya. Ia jambatan yang menghubungkan Buddha dengan Pest. Sebelah non Pest lah. Kita pergi cari makan di tengah hari gitu. Kelaparan dah semua. Restoran Turki dekat situ. Okey. Kecil aja. Bangga. Untuk menu lunch kami orang hari tu dapat restoran halal Turki dalam bandar Budapest. Sebenarnya banyak je restoran Turki dekat situ. So, alhamdulillah dapat makan daging juga gitu. Restoran tu tadi yang gabungan Azerbaijan dengan Turki rupanya. Bukan Turki aja. Yang kita ada naik. Asma tengah bercerita pasal ribut semalam, ribut kuat. Kami nak sedagi lah, dah tidur mati. Iannya dengan Asma yang terjaga. Asma terjaga sebab Akmal masuk dalam bilik Asma. Dia nyuruh Asma ngecek. Adakah patutnya nyuruh Asma ngecek apa berlaku? Hungarian National Museum ialah muzium tertua dan terpenting di Hungary. Ia diasaskan oleh Count Széchenyi pada 1802 untuk memelihara sejarah bangsa yang bukan sekadar tempat pemameran tetapi simbol identiti nasional dan perjuangan rakyat Hungary menuntut kebebasan. Untuk dinner malam ni
Turkish lagi. Saya dah pilihan kan, terpaksa lah. Ambil kebab kah? Adalah train station antara yang terbesar lah di apa nama Budapest tu. Kaleti apa ya Mal? Kali Otfar. Kaleti Pali Obdar. Macam mana lah cara nyebutnya. Pagi esok kami orang akan ngambil train dari dalam tu lah untuk pergi ke Bratislava. Train station tu sejauh dari rumah me orang. Rumah me orang belakang. Sini bang. Lurus ya. Yang ada tulis EST. Si aja abah. Belakang statue tu. Sial lah apartmen kami orang. Memang sengaja pilih tempat tinggal sejauh dari sit area tu lah. Tu lah train yang akan kami orang ambil pagi esok. Untuk kami orang ngecek sebenarnya. Okay, since petang tu adalah hari terakhir kami orang dekat Budapest. Selama 4 hari 3 malam tu memang penat juga lah kami orang berjalan ke situ naik transport, public transportnya. So Alia, what is the good thing about Budapest, Alia? Personally, for me, I think one good thing about Budapest is that the public transports are on time. So even if you look on Google Maps, even if it's delayed, it'll always show you like how much time has passed. If the bus or the trains got delayed, like it will actually tell you, and the bus or the trains or even the tram will just come on time. That's like one good thing about them, the public transport. And then maybe one bad thing is that they're a bit picky with their tap water. They only give you like 1 glass of tap water, but that's it. If you want more, you need to ask them for like a jug, but that's pretty much it. Yeah. Okay. Alamak, British. One thing I'm very happy about Hungary is that it's the fact that it's very safe compared to the Western European countries like Italy or France, Spain, I guess. Here, they don't have that much of like pickpocketing going on. Pickpocket tinggi tak ada lah. I had a very bad pickpocketing experience because my mom almost, it almost happened to her. But here I didn't have to like. Very safe. Here I didn't have to be like very aware or alert. It's very safe. And one thing I didn't like is how I'm dark. I'm tan. The sun is crazy. Sebab panas, kami orang kepanasan kat situ. The sun is very crazy here. I went from light skin to dark skin now. Of course, sama kini tu kan. That's it. Nya susah hati dengan kulitnya, nyangus. Okay lah. Thank you. Not to be racist, but like, I know. One good thing about Hungary is probably the people. Local kat sini actually dia orang friendly, but maybe because it's summer time, so Hungary sekarang ni macam travel demand dia tinggi. So sekarang ni kat sini banyak traveller lah, so banyak foreigner. So actually tourist lah. One bad thing probably the walking distance here. I mean for me personally okay lah, because I'm used to walking a lot, but sometimes like for example, like yesterday we walked like over 20,000 steps. I mean to some people probably a bit too much lah. So that's the only cons lah in walking. Especially to mama lah, sebab mama sakit kaki. From one museum to like the tram station agak jauh lah. Macam tu lah. Overall okay lah. Are you happy in Budapest? Happy. Okay. Eastern Europe compared to Western Europe, Eastern Europe basically they are more cheaper than the Western Europe. So that's one good thing. So you do not need to spend more money to get a very good accommodation for your family, because over here we stay about 4 days and 3 nights, and the apartment that we are renting is quite nice, and the size also is very good for 5 of us. So that's one good thing. And the price is cheap if you compare that if you're going to Paris, Italy, the other Western. So this is more cheaper. That's one good thing. The other good thing is this is my first Eastern Europe that we travel together as a family. Before, I actually have a bit skepticism about the Eastern Europe in terms of their safety, but I really surprised when I came here. I could say that they're almost equivalent with the Western counterpart. That here
You do not see many police actually roaming around the city. That's one thing telling you that the city is actually quite safe. We feel the same as a family. We can walk. We walk actually days and night, and then you do not see crazy people, drunk people on the street screaming, yelling, or something like that. That normally you see in the Western society too. That's a very good thing. You know, cheap, very safe. Public transport, as my daughter said earlier, is a very, very efficient. And the next thing, as a Muslim family, that you know that you can get a lot of halal food. There's a lot of Turkish restaurants around here. You can get halal food. Even the Hungarian food itself, some of them is fully 100% vegan. Okay. So you can eat. So you can have a taste of this Hungarian food as well. That's all. Bye-bye, Bye, Budapest. We will miss you. Bye-bye. We see you in Bratislava, next location. Okay, thank you, Bang. And thank you for the sponsor. Jom. Okay.